Sami'allahu liman hamidah, telah mendengar Allah, yakni diterima Allah akan puji daripada mereka yang memuji akan Dia. Ya Tuhanku, dan bagi Engkau jua mustahak puji, dan bagi puji yang memenuhi 7 petala langit dan memenuhi bumi, dan memenuhi barang yang di antara langit dan bumi, dan memenuhi akan barang yang Engkau kehendaki daripada sesuatu, daripada segala kainat. Tu dia, panjang ni, duk puji Allah ni, duk puji. Kemudian daripada langit dan bumi dan lainnya, yakni puji akan sebagai puji yang banyak sekira-kira benda berjisim, nescaya memenuhilah 7 petala langit dan daripada segala kainatnya. Tu dia, duk puji Allah ni. Sembayang ni apa dia tuan-tuan? Sembayang adalah satu ibadat yang terisi di dalamnya puji-pujian kepada Allah. Daripada mula Allahu Akbar, Allah Tuhan yang Maha Besar, puji Allah. Baca doa iftitah tu, semua tu puji Allah dan membesarkan Allah. Lepas tu baca Fatihah, Fatihah tu semua puji Allah. Surah, whatever surah kita baca, puji Allah, kebesaran Allah. Rukuk, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, juga puji-pujian kepada Allah. Sampai habis, sampai Assalamualaikum warahmatullahi, diisi dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kata semayang. Semayang adalah masa kita nak puji Allah habis-habisan, kerana Allah sahaja yang layak menerima puji-pujian. Tuan-tuan tak puji macam mana tuan-tuan? Allah bagi apa kat kita hari ni? Dia bagi sihat ni pun nak bayang balik, tak boleh bayang. Tuhan bagi sihat saja, tak usah cakap lain. Tidak ada benda yang Allah jadikan kepada kita pada ujung rambut sampai ujung kaki yang sia-sia. Tak ada. Sebahagian ulama kata apa? Sampai 1 urat bulu roma pun ada guna dia. Kita buat kajian ke tak buat kajian? Kalau kita buat kajian, kita tahu ni guna Allah jadikan bulu roma ni. Semua benda yang Allah bagi jadi ni, wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak jadikan semua benda ni secara batil dan sia-sia. Allah bagi kat kita ni semua benda manfaat. Dia bagi kita, tak boleh kentut cukup tuan-tuan. Tak boleh kentut dia. Tak boleh berak teruk lagi. Tak boleh kentut. Nak abang kata apa pun yang Allah bagi dekat kita ni nikmat. Itu adalah nikmat anugerah Allah. Bukan kata Allah tak bagi. Allah tarik satu cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ibadat sembahyang adalah ibadat kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah yang Dia limpah mai dekat kita semua.